Okay guys, selamat datang ke dalam channel Ahmad Rifki. So hari ni kita akan main game Roblox. Ahmad nak main OB lagi, iaitu Escape Freddy Mansion OB. So maksudnya kita nak melarikan diri dari Freddy. Sebab apa? Description berkata Freddy adalah hantu, dia ni penjahat. So tak mahu masa lagi, jom kita play. Menyeramkan Okay. Oi. Okay. Sekarang okay. Kena ikut barrel ni guys, biar sebab ni nak kuat sikit. Okay. Aku nak kena kuatkan dia sikit supaya aku dengar. Okay. Oi. Ikut barrel ni apa itu tulis be careful. Hati-hati masuk ke dalam. Okay, jom kita minta. Assalamualaikum. Okay, ada orang kat ni. Hello. Itu Freddy. Itu Freddy. Wow. Inilah Freddy yang menyeramkan ni. Alamak. Freddy. Agak menyeramkan. Tengoklah muka dia menyeramkan. Buka pintu. Sini kita tekan. Okey, ni kena lompat dekat karpet ni. Ini adalah karpet. Dalam karpet ni aku tak tahu dalamnya apa, tapi okey, buka pintu. Okey. So, ada banyak rintangan-rintangan. Agak kita kena berhati-hati. Kita nak larikan diri daripada rumah Freddy yang menyeramkan ni. So, PX. Kau tak boleh ambil. Okey, turun bawah. Okey, tak ada apa-apa menyeramkan. Okey. Dia kena nampak lava. Okey. Lava. Oi. Okey, ni alamak. Okey, ni ada rintangan. Oi, ada lava. Tak sangka rumah Freddy ni ada lava Tak sangka Okey, ni ada kapak. Oh, alamak. Kapak ni menyeramkan ni. Jadi, tajam. Ni tak perlu tunggu, kita berlari je. Sikit. Aku pergi pindah alam sikit ni. Okey, ada orang. Okey, ni aku tu. Hantu. Macam tu. Dia tak boleh lari. Kena pergi dekat dinding. Jangan makan aku. Tolong, jangan makan aku. Okey. Seram oi. Mana jalan ni astaga, alamak. Cahaya. Okey, korang kena nampak cahaya hantu tu guys. Itu ni tanyakan hantu tu kejar. Mana jalan ni hantu tu tak jauh dari kita. Hantu bagi cantu. Hantu tu pegang aku. Mana jalan tolong aku aku kena kejar. Aku ni. Aduh, dari tadi aku pusing sana sini. Takut saya. Okey, ni ada perangkap tadi. Okey, ni sebenarnya tak sempit, kita boleh lari je dan apa ada dekat benda ni. Wah, macam Minecraft pula benda ni. Benda ni asyik. Benda ni je. Okey, tak apalah. Kita naik atas dulu. Kat atas tak ada apa-apa pun. Okey, alright. Ni ada. Oh my god, apa benda ni? Alamak, api. Asyik baik aku lalu awal. Okey, ni. Okey. Ni tak apa-apa. Okey, alright. Sini. Alamak. Terkejut aku. Ada orang. Okey, shortcut boleh pakai shortcut senang aku lalu. Aku kan pakai OB shortcut. Okey, ni ada laser. Hati-hati. Kena lompat kat atas laser ni. Okey, lepas. Kemudian ke sini.
Okay. Okay, sekarang kita berada. Oh my god, kita sekarang berada di perpustakaan. Okay, ada buku. Buku ni menyeramkan. Dalam mata merah, gigi tajam. Aduh, mati. Mencabar agak mencabar tempat library. Alah, kena boleh dari sini buku ni. Padahal aku dah checkpoint kot. Jangan terpijak buku tu, Okay, lepas tu, okay, Zin lompat sana. Lompat sini. Lepas. Sebentar lagi. Aish. Jatuh lagi. Asyik jatuh je. Malah dalam game OP aku selalu semua jatuh. Yalah game ni agak susah ke. So kita jangan praktikal sikit dalam game ni. Kita kena berusaha. Jangan mengalah. Apa kata? Okay. Okay, ada tangga. Okay, dalam pustakaan. Ada karpet je. Ni karpet ke laser ni? Nampak macam karpet. Hati-hati Ini macam mana ni? Okay, kena lompat atas lampu ni. Okay, hati-hati. Okay, lepas. Okay, ni apa ni? Apa tu? Apa benda tu? Ada hantu Pastikan hantu tu muncul dari mana? Hantu tu menyeramkan Interact. Okay. Wah, tarik lever tu ada api. Ada apinya langsung hilang. Tapi hantu masih muncul lagi. Turn off the fire. Okay, dah off the fire tu. Okay. Macam ni cara dia. Okay, Freddy's coming. Okay, Freddy akan datang So, kita nak lalu mana ni Okay, tak ada Freddy pun. Freddy. Freddy kat belakang Oh, okay. Wah, jalan keluar. Senang. Abang Freddy. Tengok Freddy tu lemah tu. Lagi pun lebih. So, ni kawasan aku juga ni. Okay, alamak. Benda tu. Terkejut aku. Okay, benda tu lompat. Cepat. Alamak. Ni turun agak lama So, kita kena bersambung dulu. Okay. Wah, lalu terus. Senang je. Ni apa ni? Nanti okay. Tekan butang tu. Langsung dia jalan. Tapi jauh Kena lepas tu. Okay. Kena lompat 2 kali hampir lepas. Okay. Agak mencabur Okay. So, kat tepi. Terpijak pula longkangnya. Tak ada shortcut Alamak, macam mana ni? Okay. So, kita kena bersambung Ni tak ada apa nama tu tak tahu Tak ada sedikit belum tu. Sikit lagi. Okay. Jangan mengalah, berusaha. Okay. Aku tak akan skip video ni. Okay, aku edit video. Aku teruskan je nak tunjukkan korang perubatan aku dekat sana. So, kita kena bersambung dulu Okay. Ni jalan ni kecil. Aku terlompat-lompat. Aku takut sebab game ni agak mencabar. So, ada tangga ada bintang. Run to the bus. Okay. Freddy lagi. Okay. Freddy kejar aku. Tolong. Hantu benar dia. Kena bas. Kena tekan pula. Naik bas terus tu. Bas tu hantu dengan Freddy pun dah tak ada. Bas ni tak gerak. Masuk dalam. Aduh, macam mana aku terlupa ni. Okay, tapi game ni dah rupa macam game yang aku pernah main. Ini bas ni dah macam aku. Ini macam yang saya terlepas dari sekolah tu. Kalau korang nak tahu video ni, kalau korang nak tahu bas ni, korang kena tengok video ni. Okay. Okay, score. Okay, so kita dah sampai. Okay. Leave a like on the game. Okay, wah. Yes, kita menang. Mana badge? Dah menang tapi tak dapat badge pun. Okay, dekat sini kita boleh jadi hantu
Okay, macam contoh saya jadi Freddy. Weh, aku jadi Freddy weh. Tapi slow tu. Slow weh. Aku jadi Freddy slow. Wah, menyeramkan. Menyerap tajam gigi dia Aku nak jadi hantu menyeramkan. Tapi kalau kita lari aku tahu macam mana hantu lagi. Allah, hantu ni laju aduh, terpijak rumput pula, mati je. Astagfirullahaladzim. Dah tak apa lagi. Okey lah, sampai saja untuk video kita kali ini. So kalau korang suka game ni, cuma komen kat bawah ataupun like dalam game. Aku bagi link nanti. So kita sampai saja untuk video kita kali ini. Sebelum aku menamakan video ni, jangan lupa korang like. Sabar nak kasih emote sikit. So sebelum aku menamakan video ni, jangan lupa korang like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.